Hey, what's up guys? Masuk untuk baca komen korang part 23. Video ni kan yang korang tunggu. Kan hari tu aku ada tanya korang, kalau phone korang rosak, korang nak bawa phone tu pergi mana? Hantar dekat beruang. Elok-elok dia baiki, dia makan terus phone kau. Hantar kat hutan. Siapa nak baiki dekat hutan? Kalau phone rosak masuk air, aku tak hantar ke diary payphone, tapi buat main. Aku pula yang rasa kesian. Kat akhirat lah, takkan kat kebun. Aku tak tahu nak cakap apa. Hantar kat Izri. Hantar kat aku, apa je aku boleh buat? Hantar kat buaya, aku kasih dia makan. Dah 3 tahun dia tak makan. Please jawab. Kasihlah dia makan benda lain. Hantar kat Elon Musk, lepas tu suruh dia autograf. So lah dia sign benda-benda yang elok. Benda rosak juga kau nak dia sign. Di kedai repair phone lah, apa lagi? Satu soalan. Kau main parkour di Minecraft ke atau kau ambil video tu dari YouTuber lain? Oh, aku ambil daripada video yang aku search je. Aku akan solat hajat supaya iPhone tu tiba-tiba hidup balik. Mixed feeling pula aku ni. Hantar dekat kedai dopi. Hantar ke tong sampah lah, mana lagi? Tak payahlah nak emotional damage sangat. Kat tong sampah dan hidup dengan bermain Game Boy atau beribadah. Masya Allah, sungguh bagus ini komen ya. Dekat Izri, semoga kena baca, tak pernah kena baca. Hantar dekat aku, apa je aku boleh buat? Hantar dekat Izzy. Hai, Izzy lagi. Izri lah. Kat rumah polis, baca. Seram pula aku tengok komen ni. Hantar kat hospital untuk cek jantung phone. Telefon ada jantung ke? Kat angkasa. Tak lah. Tak. Faham tak? Nak faham ke tak Okey, disebabkan kita dah nak masuk bulan puasa, untuk part 24, aku nak tanya korang. Korang suka popi apa? Okey, itu je. Selamat menaip komen.